Itu macamlah. Patutlah. Bye-bye. Hai. Stop! Baiklah penonton, hari ini kita nak menyediakan resipi nasi lemak yang pentingnya sangat istimewa dan lezat. Mula-mula kita potong timun sedikit, telur rebus. Nak buat sambal juga. Kita pakai bawang. Hiaskan timun, telur. Kemudian sambal istimewa daripada Chef Wan. Wah. Nasi lemak bungkus daun pisang dah pun siap. Yang pentingnya nasi lemak ni memang sedap. Inilah kegembiraan. Selamat mencuba ya tuan-tuan dan puan-puan. Sedapnya. Sebab tu aku nak jadi tukang masak yang serba boleh. Tukang masak yang serba boleh? Macam mana tu? Kita orang tak faham lah. Cuba cerita. Aku kan pandai buat kek je. Betul. Tapi sekarang aku nak belajar masak mi goreng, bihun goreng, kuih tiaw goreng, nasi goreng. Apa lagi? Nasi lemak. Inilah kegembiraan. Betul. Barulah aku boleh jadi tukang masak yang serba boleh. Macam Uncle Mutu? Bukan. Macam chef. Chef yang serba boleh tu. Siapa nama dia? Tak ingatlah. Tapi dia hebat. Masakan dia nampak sedap sangat. Dah nampak makanan. Patutlah tak ingat nama. Kat mana kau tengok dia masak? Kat TV semalam. Lapar pula. Ipin, nak satu? Tak boleh. Ini orang punya. Alah, banyak tu. Aku nak satu je. Uncle Mutu tak kisah pun. Ini bukan untuk Uncle Mutu. Ada orang lain tempah. Dek, Upin cepat. Ini orang semua sudah lapar lah. Ya. Cepat Upin, nanti kena marah. Kau berdua tunggu sini tau. Banyak lambat. Kasih orang. Bak sini. Terima kasih. Nasi lemak dah sampai ni. Makan lu. Ada dapur. Apa diorang nak buat tu? Agaknya diorang nak masak-masak. Boleh jadi juga. Dek, tepi sikit dek. Sana. Main jauh-jauh. Dah lah tu. Jom. Siapa semua orang tu? Tadi Ipin kata orang filem. Jom pergi main. Tak nak. Aku nak pergi rumah kau. Nak jumpa opah.
Buat apa? Adalah. Ada bintang filem ke? Nampak dia je. Korang kenal? Tak tahu. Nikmat dapat makan nasi lemak sedap macam ni tau. Gembiranya hati. Macam pernah dengar suara Mana tu. kau beli ni? Kat mana ya? Aku tak sangka korang pandai main wayang kulit. Hari Raya Korban. Macam mana persiapan surah? Inilah kegembiraan. Aku naklah jumpa orang yang buat ni. Oh, ya ke? Sedap nasi lemak dia. Chef! Nantilah saya cari. Sedap nasi lemak dia tahu. Aku naklah jumpa orang yang buat ni. Dek, buat apa ni? Tepi. Tepi. Sana. Duduk sana tu. Siapa tu, Ihsan? Itu macam suara chef seberboleh yang kat TV tu. Diam! Diam semua. Kita nak mula dah ni. Hey, Action! Baiklah, mulanya kita kena hiriskan bawang ni nipis-nipis. Kau orang ingat, bila buat nasi goreng ni kena tak bawang lebih-lebih baru dah sedap. Macam bau tengah naik ni kan. Jangan lupa tau kita masukkan udang kering. Cili mesti garing-garing. Lepas tu tuangkan kicap manis. Lepas tu letaklah garam sikit, cubit rasa. Kalau tidak mana nak sedap kan? Kemudian tu kita kacau garing-garingkan nasi tu supaya jangan dia cepat hangit. Goyang-goyangkan sikit. Goyang. Balik-balikkan nasi tu. Tengok tu. Ada gaya. Chef Wan! Itulah nama dia. Chef Wan. Nak cantikkan lagi letak cili merah, taburkan timun. Dah siap pun. Inilah dia nasi goreng asli kampung Durian Runtuh. Ya puan-puan, berakhir sudah rancangan masak-masak bersama Chef Wan. Jangan lupa mencuba kerana yang sedap itu makanan kita. Terima kasih. Jumpa anda lagi ya. Cut! Dasar. Syuh. Jangan kacau. Alah. Nak jumpa Chef Wan pun tak boleh. Dek, apa bising-bising sini? Uncle, kita orang nak jumpa Chef Wan. Ya kah? Yalah, kesian Ihsan. Dia minat sangat dengan Chef Wan. Betul. Kita orang pun minat juga. Bolehlah, Uncle. Bolehlah. Uncle. Tak apa. Okey. Chef Wan! Ayo, jangan bising. Nanti orang marah. Ui, panasnya. Kipas. Kipas tak ada ke? Chef Wan, ada baik? Alhamdulillah. Baik-baik saja, Mutu. Chef, ini budak-budak sangat minat sama Chef. Oh, siapa nama? Ayo, cakaplah, cakap. Cepat. Saya Upin. Ini adik saya Ipin. Betul. Lambat 5 minit je. Saya Fizi. Hai. Yang kau ni melopong ni nama siapa? Cakap. Ihsan suka masak-masak. Seronoknya dapat jumpa chef. Ihsan peminat nombor 1, chef. Yolah tu. Nama pun tak ingat. Cita-cita dia nak jadi macam chef. Chef serba boleh. Oh, bagus tu. Jarang jumpa budak-budak yang suka masak. Jadi Ihsan pandai masak apa? Pandai Pandai makan je. sibuk nak kena.
Betul lah tu. Ada yang pandai masak, mestilah ada yang pandai makan. Teringat masa kecil dulu, kita suka tolong mak masak-masak kat dapur. Lepas tu kan kita juga yang makan sampai habis. Dulu-dulu, lelaki yang masak dipandang rendah. Sebab orang fikir masak ni kerja perempuan je. Tapi sebab dah minat kita ni, tak kisahlah apa orang nak cakap. Kita belajar sampai impian tercapai. Sekarang sudah jadi chef yang hebat dan terkenal satu dunia. Dato' Dr. Chef Rezwan Ismail. Hai! Kau berangan ya? Mana ada? Mutu, apa yang kau masak di warung ni? Wah, saya ada masak. Nasi goreng USA, mie goreng, mihon goreng, mie bandung, roti canai, roti sari, roti telur, dan roti bal. Semua boleh. Mutu lagi hebat. Tukang masak semua boleh. Opah dengan Kak Ros kita orang pun pandai masak. Betul juga. Sini kampung, itu Ros buat nasi lemak paling sedap. Sedap macam... Ni? Akak lah yang buat tu. Sedap kan? Memang sedap. Rasa asli macam orang tua-tua kita buat dululah. Betul-betul. Betul lah tu. Opah dia yang ajar. Oh, ya ke? Kalau macam tu, kita nak jumpalah opahnya. Kita dah rasa nasi lemak tu. Memang sedap. Upin dan Ipin kata opahnya yang buat. Opahnya memang pandai masak. Number 1 in the kampung katanya. Jadi kita datang kat sini nak tanyalah apa rahsia dia. Opah tak adalah pandai sangat memasak. Tak ada apa-apa rahsia pun. Chef Wan lagi hebat. Dah keliling satu dunia memperkenalkan makanan kita. Bangga tau. Terima kasih. Itu semua resipi masakan chef sendiri. Sekarang ni, kita nak cari resipi makanan dari kalangan orang-orang biasa supaya dapat diwarisi nanti. Ianya akan dibukukan sebagai makanan warisan rakyat. Nanti bolehlah juga semua masuk TV. Nanti Opah dengan nasi lemak Opah jadi terkenal. Yeay! Chef Opah! Jangan letak banyak sangat air. Nanti santan cair. Nasi lemak kalau tak lemak, bukan nasi lemak namanya. Faham? Faham, Opah? Sambal tu kena masak betul-betul. Kalau tidak, nanti orang makan sakit perut. Dah masak ke ni? Dah wangi ke? Tak ada. Maknanya belum masak lagi. Tapi dah nak hangit. Perlahankanlah api tu. Ish, tak reti-reti. Taruh ikan bilis secepat. Apa tu? Gula? Lah, masak sambal jangan letak gula. Berapa kali dah cakap? Lupalah tu. Sakitlah. Opah mana pernah cubit. Amboi, pandai mengajar orang. Memang Opah ajar Kak macam tu. Kan? Kan? Ni kau nak apa? Tu je lah. Sekejap ni
Tengok makanan sesanti. Mutu, aku nak balik dah ni. Terima kasih lah ya. Okey, sama-sama. Jangan lupa datang lagi ya. Boleh kalau ada masa. Sini. Ha. Wah, sedapnya makan. Nasi apa ni? Ini nasi goreng USA. Dari Amerika. Jauh kan? Apa pula? USA tu untuk singkatan udang, sotong, ayam. Itu aja. Oh, jadi bukanlah dari USA. Bukan. Seperti ini juga mi Bandung. Enggak ada di Bandung. Cuma ada di Malaysia. Enak banget. Asik. Wah, aku pun suka. Kau semua suka. Tolak batu dengan kayu je. Hairan, kenapa masakan kita tak taruh nama Malaysia? Itulah kan. Nanti aku buat. Nasi goreng Malaysia. Lepaslah Isan. Terima kasih. Bagus, ada semangat tu. Apa-apa pun ingat, yang sedap tu... Makanan kita. Betul.